Assalamualaikum. Jangan lupa tekan butang like, subscribe dalam video Ezreal Lazimi. Jangan lupa like tau, subscribe. Okey. Minta maaf kepada peminat yang bertanya bahawa kenapa video Ezreal tak ada ucapan raya tahun ni. Okey, Ezreal akan bongkarkan lah rahsianya. Macam ni, geng. Ezreal ada beraya, tapi beraya ni tahun ni banyak rumah, jadi tak sempat nak record tu. Jadi bila tak sempat nak record tu, yang tu lah sebabnya Ezreal tak record. Kalau tak memang dapat lah. Tapi selamat hari raya, maaf saya dah batin. Hari ni raya ke-14 Syawal. Korang puasa tak? Korang puasa tak 6 hari Syawal? Kalau korang puasa tu memang terbaik lah. Okey. Jadi kita orang sebenarnya nak pergi sekolah agama ni hari zaman raya. Sebab tu Ezreal pakai baju ni. Tapi Ezreal masukkan samping dalam ni. Jadi lama tak buat video. Dan okey, jadi bila kat list jamuan tu memang semua orang tak nak bawa makanan berat sebab dah tahun 6 kan, dah malas. Jadi Ezreal decide untuk bawa Maggi goreng. Itu pun dah jadilah. Okey, selamat hari raya, maaf saya batin. Okey, korang kena subscribe video ni sampai 800 tau. Sampai 800 ada surprise yang korang tak boleh agak sampai bila. Dan 1000 subscriber saya akan buat makan semua jenis ramen dan campurkan tanpa minum air. Jadi korang kenalah tekan butang like and subscribe tu. Please, kalau korang tak sabar nak tengok makan ramen campur semua warna pink, warna kuning, warna hitam, itu mahal tu. Ezreal tak mampu nak beli, tapi disebabkan korang dah subscribe sampai 1000, Ezreal sanggup beli. Jadi korang tekan butang like tu, suruh keluarga siapa-siapa tekan butang tu. Okey. Dan selamat hari raya, maaf saya dah batin. Jumpa korang dalam video akan datang. Ezreal pun nak pergi sekolah agama, nak sambut jamuan raya. Bye-bye semua. Assalamualaikum. Jumpa korang dalam video akan datang. Bye-bye semua. Assalamualaikum. Bye.